Malam itu, aku berjalan pulang bersendirian. Jam sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Jalan itu sunyi, hanya ada beberapa lampu jalan yang berkelip-kelip dan kelihatan hampir padam. Langkahku bergema di jalan yang kosong. Aku menarik nafas perlahan, cuba menikmati ketenangan malam. Tapi entah kenapa, ada sesuatu rasa yang tidak kena. Aku perasan ada seseorang di hujung jalan. Dia hanya berdiri di bawah cahaya lampu jalan. Lelaki itu memakai sut lama, sedikit lusuh tetapi kemas. Wajahnya sama dalam cahaya malam. Tapi aku dapat lihat sesuatu. Sesuatu yang membuatkan bulu ramaku meremang. Lelaki itu sedang menari. Bukan tarian biasa. Tubuhnya bergerak dengan cara yang mustahil. Liut seperti tiada tulang. Kepalanya terhentak ke sisi. Tangannya terangkat dengan cara yang ganjil. Tapi yang paling menakutkan, lelaki itu sedang tersenyum. Senyuman itu lebar. Terlalu lebar. Aku cuba buat tak tahu. Cuba berjalan lebih laju. Tapi seketika dia berhenti menari. Aku berpaling. Dia berdiri lebih dekat. Aku tak dengar langsung bunyi langkahnya. Macam mana dia boleh berada di situ secepat ini? Jantungku berdegup pantas. Aku mula berjalan lebih laju. Langkahku bertukar menjadi larian. Dan itulah kesilapanku. Aku dengar sesuatu di belakang. Aku tak mahu menoleh. Aku tahu dia sedang mengejarku. Tapi aku tak boleh tahan. Aku memalingkan kepala. Aku menoleh ke belakang. Dia betul-betul di belakangku. Senyuman itu masih ada. Tetapi lebih besar, lebih menyeramkan. Dan matanya kosong. Aku menjerit dan berlari sekuat hati. Langsung tidak peduli pada apa-apa di sekelilingku. Aku meluru masuk ke rumah. Menutup pintu dengan kasar dan mengunci semua selap. Nafasku turun naik. Dada terasa seperti mahu pecah. Aku cuba bertenang. Aku cuba yakinkan diri bahawa dia sudah tiada. Tapi dari lubang kecil di pintu, aku nampak sesuatu. Dia masih di sana. Dan dia masih tersenyum.